Asmaul Husna ialah satu benda yang berjalan dalam kehidupan kita. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi pernah tanya kepada seorang sahabat yang mulia bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni digelar ataupun dipanggil dengan nama samaran dia, iaitu Abu Munzir. Satu hari Nabi tanya kepada Ubay bin Ka'ab, tahu tak dalam Quran ni ayat yang paling agung? Dia pun jawab, ayat kursi, ayat 255 surah Baqarah. Lalu Nabi pun tepuk dada dia, Nabi kata, Allah Ta'ala telah memenuhi dirimu dengan ilmu. Sebab apa tuan? Sebab ayat kursi tu ialah ayat yang paling banyak berulang nama Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard, sampailah habis. Wa huwal aliyul azim. Diulang banyak kali nama Tuhan dalam tu. Sebab apa ayat tu agung? Sebab ulang banyak kali nama Tuhan dalam tu. Sebab apa ayat tu menyebabkan penjemput pembacanya kepada syurga, menjemput pembacanya pada syurga. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca selepas selesai daripada salat, jadikan dia sebagai wirid, tidak ada yang menghalang dia ke syurga melainkan dengan membaca, melainkan dengan kematian bagi sesiapa yang membaca ayat kursi. Kelebihan, siapa baca sebelum tidur dijauhkan daripada gangguan syaitan. Syaitan tak suka orang mengaji bab Tuhan.